Hari tu kawan aku bawa tukar Exober heavy duty kat kereta dia. Dia cakap lepas dia pakai tu, okey tu memang okey, tapi rasa macam bouncy sangat lah. Dia melantun sangat, jadi tak selesa pula. Lagi-lagi bila lalu jalan tak rata. Sebab tu lah sebelum kita tukar Exober kereta, kita kena kenal driving style kita macam mana. Adakah kereta yang kita pakai tu just untuk city driving, bawa pusing-pusing bandar, pergi beli sayur, bawa anak jalan-jalan, ataupun highway driving, pergi jalan jauh dari KL sampai Melaka, dari KL sampai Penang. Itu korang punya driving condition. Mungkin ada orang suka comfort drive, dan mungkin juga dia orang suka 24 jam mementingkan performance kereta dia orang ataupun untuk weekly car dia orang. Tapi ada jenis yang nakkan dua-dua. Dia kena pula pilih Exober yang balance. Jenis-jenis Exober pun main peranan penting juga, sebab setiap jenis dia function dia lain-lain. Jadi itulah benda-benda yang korang kena tengok dulu sebelum korang decide nak tukar Exober kereta korang. Tapi kalau korang tak nak pening, korang boleh cuba Shock Exober BKA ni. Shock Exober ni dia buat mengikut spek OEM. Jadi dari segi keras ke lembut memang dia akan ikut spek kilang model kereta tersebut lah. Exober ni made in Japan, jadi kebanyakan model kereta Jepun available untuk Shock Exober ni. Kereta-kereta lokal macam Pro 2 dan Proton pun ada jual. Kualiti Exober BKA ni memang okey dengan harga yang berpatutan. So geng, korang driver jenis macam mana? Cuba komen dekat bawah.